Benda ni. Apa yang saya tahu sebagai orang Islam yang begitu setia, saya hanya boleh baca ayat kursi kan. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, dapat gerak jari sikit. Sampai saya nak cakap pun tak bergerak. Itu peristiwa yang berlaku dekat kapal offshore. Dan satu lagi saya tak dapat lupa, pada tahun 2023 saya diganggu sampai datang ke rumah. Korang cakap bulan puasa hantu semua diikat di gari kan, menipu berdoa. Saya nak cakap terang-terang, saya kena ganggu pada bulan puasa. Saya nak buka puasa, saya muntah. Buka puasa, muntah. Sampai satu masa kapten saya cakap apa? Chief, saya rasa nanti kau nak balik lah kan, lagi 2 minggu. Kau nak balik, nanti kau pergi check dekat doktor. Aku takut kau kena GERD. Sebab budak-budak sekarang ni banyak kena GERD. Saya pun jadi, mungkin jugalah sebab kita kan hidup di alam makan jajan-jajan dan juga benda-benda fast food ni. Boleh jadi. Saya balik rumah saya cerita dengan family kata tak apa, pergi, kau kan ada insurans. Jadi pentingnya insurans, saya pergi buat. Saya duduk 2 hari dekat hospital. Doktor kata you are perfect, daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Mental semua sihat, hati saya sihat, buah pinggang sihat, pankreas sihat, tak ada masalah. So dia check darah saya semua elok. Saya bawa report tu. Dan last kali saya masih lagi diganggu. Saya dah balik rumah pun saya makan, bayangkan berat saya 80 kilo. Bila saya balik rumah tu berat saya jadi 70 kilo. Susut dalam masa 2 minggu. Jadi ia satu benda yang sangat bagus untuk orang yang main One Championship. Tetapi untuk saya dah rasa macam ia satu penyakit. Sebab ada pula orang cakap, ini kena kanser ni kot, simptom-simptom. Ada orang cakap macam tu. Saya jadi lagi takut kan. Kita nak banyak lagi berbakti pada negara, tetapi tiba-tiba kena kanser. Jadi mak saya cakap tak apa, cuba pergi dekat ustaz ni. Kalau kau nak tahu ustaz ni, korang kenalah komen kat sebelah. Aku cerita nanti ustaz mana yang merawat saya. Lepas pergi ke ustaz tu, yang A bukan nama sebenar, 2 kali saya pergi dengan dia dengan rawatan air. Alhamdulillah badan saya kembali boleh makan. Saya yang balik rumah ni cepat marah, saya jadi okey. Saya ni jadi seorang yang teratur. Jenis saya tak boleh nampak benda-benda bersepah. Saya kena ganggu. Mungkin hantu tu seekor yang bertertib menjaga disiplin. Sampai saya nampak benda bersepah, saya akan marah keluarga saya akan marah anak saya. Dan saya suka tidur yang panjang. Dan saya nak makan, tetapi badan tak naik. Makan peluh hilang kat situ je. Dan saya malas nak bersenam. Dan bila setelah buat lawatan tu, alhamdulillah saya kembali pulih. Barulah saya dapat tahu ada makhluk yang ikut saya daripada laut sampai ke rumah. Alhamdulillah geng, saya ada keluarga, saya ada anak kecil. Yang penting biar kena dekat saya. Sebab saya adalah penghulu dan imam keluarga. Saya tak nak dia kena dekat anak dan keluarga saya. Itu saja. Nampak tak? Power geng orang kapal ni, sebab dia setia geng. Ustaz tu cakap besar dia macam orang hutan daripada laut. Yang pasal hantu galah tu saya nampak sendiri depan mata saya semasa, saya tak boleh sebut nama platform tu. Yang pasti itu adalah peristiwa bukan saja saya yang pernah nampak, tetapi abang-abang yang kerja dekat platform tu pun pernah